Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurjana binti Muhammad Razi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Majlis Baru 2 berkod sekolah JEA 1097. Konsep murid sejahtera bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai sahsia yang mulia, daya tahan yang tinggi dan kesihatan mental serta fizikal yang stabil. Berikut merupakan 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, memiliki ketahanan diri yang tinggi. Murid sejahtera tidak mudah berputus asa apabila mengalami kegagalan dalam kehidupan. Murid sejahtera menganggap kesilapan sebagai satu cara untuk berjaya dan maju ke hadapan. Yang kedua, mempunyai sahsia dan pribadi yang mulia. Sebagai contoh, menghormati guru-guru, membantu rakannya dalam kesusahan serta beradab sopan dalam komunikasi harian. Yang ketiga, sihat secara mental dan fizikal. Murid sejahtera tahu cara untuk menguruskan stres dengan mengamalkan gaya hidup yang aktif. Sebagai contoh, tidur yang cukup, makan makanan seimbang serta menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum untuk kecergasan badan. Yang keempat, berfikiran matang dan mampu untuk membuat keputusan yang rasional. Murid sejahtera bijak dalam menguruskan masa untuk pembelajaran serta tidak mudah terpengaruh dengan trend media sosial yang tidak berfaedah. Yang terakhir, hidup bermasyarakat dan suka untuk melakukan kebaikan. Murid sejahtera suka untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan, menjaga kebersihan sekolah serta aktif dalam aktiviti gotong royong. Hal ini mampu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta kerjasama dalam kehidupan seharian. Itulah tadi 5 ciri murid sejahtera. Adakah ciri-ciri tersebut ada dalam diri anda? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.